Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kue dodol. Ini masih dalam proses. Masa pembuatan dalam proses ini makan waktu lebih kurang 6 jam ah. 1 hari. Dibilang sama pembuatnya 1 hari. Ini dodol Aceh ya. Dodol bru Acehnya belekat. Memang bere. Akan dari Depong juga. Yang bru ha. Baju. Anak di ro ni. Dah wailong sete. Di ro ni hai subscribe-nya di ro dak. Jangan lupa subscribe, like. Berapa jam makan waktu pada jam? Siu uras untuk ati 12 jam. Bukan. 6 jam. 6 jam kot. 12 jam. Tino hak untuk papa masak. Put. Teput. Nyo baru pos sekitar pos pleo. Memang cantik sekali ni. Canggih je proses pembuatan dodol. Dodol Aceh. Aduh, habis pupa-pupa oi. Aduh mare. Hare dengar lebih le ni. Beres jarawon. Bek buat ke nak masak ke rawon je. Mak aku hebat ron dua. Tengku pada elongnya kat dalam samprak-samprak. Kali. Makan. Nak saban ke pada kaya pada kana. Tapi pada gak mana mahana putih-putih ni pada elong putih-putih Di bagi belum putih je. Ya. Enggak kayak ke. Kana dia. Kau pak mahai pakai mak. Tengah buat kuih, pegah masalah padi. Memang beres. Langang anak tangki di belah pegah lepo je. Enggak kayak kocak. Ku ada dia pu enggak. Kau nak duduk. Nah, ini kereta saya nih. Kotor sekali.